And Ya, bos. ini payment supplier bulan ini. Pas bagi akaun, buat sekarang tau. Jangan tunggak bayaran. Baik, bos. Admin, mana admin korang? Ya, Encik. Ada apa ke? Korang memang tak reti buat kerja ke? Bang, bawa bertenang. Kau nak aku bertenang macam mana? Motor aku kena tahan kat Roblox sebab tak ada Rotek. Ada Rotek? Hari tu aku dah bayar kat staff kau. Sampai hari ni Rotek tak keluar lagi. So apa cerita ni? Bos. Encik Fazil, 4 saman tertunggak. Belum bayar. Aku tahu aku ada saman. Tapi apa kaitan dia? Abang, kami dah bagi tahu abang hari tu. Abang jangan buat-buat tak tahu pula. Yazin, Bos. sekarang kalau saman tak bayar, Rotex atau lesen tak boleh renew. Alah, benda boleh bayar nanti. Apa pasal nak kelang kabut sangat? Bang, bayar awal. Kalau boleh, sebelum 30 Disember ni. Dia pula nak mengajar kita. Yang kau nak menekan-nekan sangat apa hal? Bukan memaksa bang, tapi the less you delay, the less you pay. Bayar awal, compound lebih rendah. Ya je kau ni. Kalau aku tak nak bayar macam mana? Boleh, kenapa tak boleh? Tapi kalau saman tunda 61 hari ke atas. Jumpa abang nanti kat mahkamah. Betul? Kau ingat aku banyak sangat masa ke nak pergi kat kaunter bayar saman? Aku ni banyak kerja tau. Nak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Bang, sekarang online je lah. Nak bayar melalui MySikap boleh. MyJPJ boleh. MyBayar PDRM pun boleh. Mudah kan? Ingat ya bro, Abang J dengan Abang P pun bukan suka-suka nak susahkan kita. Tapi kalau dah buat salah, pandai-pandailah ya. 1 jari kita menuding orang, 4 jari tuding balik diri sendiri.